Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland tampaknya semakin serius. Terbaru, secara mengejutkan, Trump mengaitkan ambisinya untuk menguasai Greenland dengan kegagalannya meraih hadiah Nobel Perdamaian 2025. Trump menilai karena jasanya tidak dihargai oleh Komite Nobel, ia kini merasa bebas untuk mengedepankan kepentingan Amerika Serikat dengan cara yang lebih agresif, termasuk dalam upaya akuisisi Greenland. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives, and I think I've saved tens of millions of lives. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja menilai, semakin ambisiusnya Trump menguasai Greenland tak lepas dari lemahnya pengaruh PBB. Terlebih, Trump mengumumkan niatnya untuk membentuk Board of Peace yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Hingga saat ini, sejumlah pasukan militer negara NATO masih berada di Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Kemudian PBB bisa apa? Sebenarnya PBB sudah lumpuh. Kalau dari segi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bisa melakukan prevensi gitu ya, preventif gitu, itu sebenarnya lumpuh. Tapi kalau kita nggak perlu khawatir sepenuhnya karena mekanisme-mekanisme baru yang dibangun lewat bilateral maupun minilateral itu sebenarnya ada. Yang harus diantisipasi sebenarnya sebelum menuju Perang Dunia Ketiga itu adalah eksploitasi. Jadi yang saya khawatirkan itu justru eksploitasi besar-besaran, terutama terhadap negara-negara low middle income countries. Tak hanya ancaman militer, ancaman ekonomi juga dilontarkan oleh Trump. Trump akan mengenakan tarif 10% hingga 25% bagi negara-negara Eropa, termasuk Norwegia yang menghalangi rencananya menguasai Greenland. Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza akan kami bahas.